Korang tunggu rumah raya ke tu? So, inilah rumah raya kita. Hai korang, Alhamdulillah hari ini saya berada di Kampung Rahmat Keluang. Korang tengok rumah belakang saya ni dah pun siap sepenuhnya dan tak lama lagi kita akan serah kunci kepada tuan rumah. Untuk rumah ni berkeluasan 912 kaki persegi, mempunyai 4 bilik dan juga 3 tandas. Jom kita tengok rumah ni. Untuk bahagian luar rumah, kita gunakan 2 tone colour cat kalis cuaca dan 1 tone colour bahagian dalam. Okey, untuk rumah kali ni kita gunakan bumbung material atap gajah. Okey, sekarang saya berada di bahagian koridor. Untuk koridor ni berukuran 4x14 kaki dan kita berikan mozaik berukuran 1x2 kaki. Untuk pintu hadapan kita gunakan pintu safety door. Jom kita tengok bahagian dalam. Okey, untuk bahagian ruang tamu ni berukuran 14x14 kaki dan bahagian ruang tamu ni bersambung dengan bahagian dapur. Untuk bahagian dapur ni berukuran 10x14 kaki dan tabletop ni berukuran 8 kaki. Untuk rumah ni dah dilengkapi dengan full aksesori lampu dan kipas serta wiring dan kita gunakan mozaik berukuran 2x2 kaki di setiap ruang. Di bahagian ruang tamu ni ada satu pintu di bahagian sisi, kita gunakan pintu safety door dan satu lagi di bahagian dapur. Okay, korang boleh tengok kat sini ada 4 bilik. Jom kita tengok bilik master ni. Untuk bilik master ni berukuran 14x10 kaki dan macam biasa ada satu tandas yang berukuran 4x6 kaki dan kita berikan mozaik berukuran 1x2 kaki. Dan yang ni adalah bilik kedua. Untuk bilik kedua ni berukuran 10x10 kaki. Jom kita ke bilik ketiga. Untuk bilik ketiga ni pun sama, berukuran 10x10 kaki. Dan bilik yang keempat berukuran 10x10 kaki juga. Di antara ruang tengah ni kita ada satu lagi tandas kedua yang berukuran 4x6 kaki dan kita gunakan mozaik berukuran 1x2 kaki. Satu lagi tandas dekat bahagian dapur. Tandas ni berukuran 4x6 kaki dan kita gunakan mozaik berukuran 1x2 kaki. Korang mesti tertanya-tanya kan berapa harga rumah ni? Untuk rumah ni berharga RM142,000 je. Macam mana? Cantik tak rumah ni? Cuba korang komen. Kalau korang berminat, korang jangan lupa hubungi nombor tertera, follow, like, comment and share. Bye, jumpa lagi.